Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala 'abdika wa ala ahlika wa alika mastaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Walaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yughfiru. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa alika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad pengajar umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita masuk dalam malam 16 Ramadan. Alhamdulillah. Dah melepasi nisfu Ramadan ya mas sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kita terus kekuatan untuk terus kita istiqamah dalam kita menuju jalan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi hamba kepada keadaan, hamba kepada bulan. Tapi kita jadi hamba kepada Allah yang memiliki, yang menguasai seluruh kejadian langit dan bumi ini mas sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah kita niatkan terus untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan
dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Disebut tentang keimanan ini adalah hendaklah kita memantapkan kefahaman kita. Nah, dia ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nampak hanya memantapkan amalan dengan perbanyakkan. Namun di situ dalam kita melakukan amalan hendaklah kita memantapkan kefahaman yang mestilah bersendikan kepada keimanan, kefahaman yang membawa sifat kehambaan, ya. Sebagai contoh disebut iman dan wahtisaban, contoh tentang keimanan, mengharapkan iman. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dalam perbahasan dalam Ummul Barahin Al-Imam Abu Hanifah, meletakkan amantu billah itu merujuk pada isyarat perbahasan al-wujud, Allah yang hanya senya Allah yang wujud, yang ada. Lalu bila rujuk kepada Allah yang maha ada, jadi kita beramal, kita datang solat, kita melakukan segala ketaatan suruhan, itu bukan lagi dengan hal keadaan yang lain, kerana kawan, kerana orang, kerana kesunyian, kerana bukan. Jadi kita lakukan itu kerana Allah yang ada. Ataupun dalam perbahasan, ada Allah. Allah ada. Jadi bila kata Allah ada, lalu kita pun beramal. Kita beramal kerana Allah ada. Macam kita pergi kerja, sebab pergi kerja sebab bos ada. Kalau bos ada, tak datang. Ataupun kita kerja pun 50-50 je kan, separuh. Jadi kita itikad, kita perbetulkan, kita melakukan amalan sebab Allah yang ada. Hanya saja Allah Ta'ala saja yang ada. Jadi kita datang sebab Allah ada. Pantapkan, ulang, biar sebati, biar benar-benar meresap ke hati, dengan kita menekankan perbahasan, aku beramal kerana Allah ada. Aku beramal kerana Allah ada. Bila Allah yang maha ada, Allah yang ada, maka Allah jualah yang akan membayar segala amalan kita. Lalu kita lakukan amalan nak persembahkan kepada Allah, supaya Allah melihat kita beramal, nak menyatakan kehambaan kita, kesungguhan kita, walaupun penuh dengan kekhilafan, banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak kelemahan. Namun kita berusaha dengan takdir yang Allah berikan manusia kita makam ikhtiar, kita boleh berikhtiar untuk melakukan suruhan, maka kita melakukan suruhan untuk tunjuk kepada Allah. Bukan nak tunjuk kepada orang, tidak. Bukan nak sebab bagi orang suka, tidak. Tapi kita nak buat kerana Allah ada, kerana Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menjadikan kamu. Sembah dengan maksudlah melakukan ketaatan dengan meletakkan bahawasanya Allah Ta'ala yang memerhatikan seluruh amalan kita. Itu hajat atau iman itu membawa kepada tadi ikhlas. Kita beramal meletakkan keikhlasan, bahawasanya kita melakukan hanya semata-mata kerana Allah. Allah yang ada, Allah mengadakan apa yang kita tiada. Allah mengadakan amalan kita, Allah mengadakan nafas kita, Allah mengadakan. Jadi ini mesti diulang berkali-kali. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang, biar sebati, biar sampai meresap ke hati, biar sampai kita makam merasakan kewujudan Allah itu dengan hati yang benar-benar tawajuh, kesungguhan. Jadi bila kata sampai tahap kita beramal melakukan itu dengan semangat. Sebab itu saya tekankan juga perbahasan tentang akhirat, itu semangat. Bila ada Allah, kesannya adalah kita akan semangat, mas kalian. Contoh macam anak-anak kita lah. Bila ada kita, dia seronok sebab dengan kita, anak-anak bila dengan kita ni semua dengan kita. Jadi dia seronok. Antara kesan, antara tanda kita ni yakin bila ada Allah, maka mesti membawa kepada semangat. Semangat yang tidak berbelah bagi. Semangat yang untuk melakukan kerana yakin dengan
ganjaran dan janji Allah. Sebab tu imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Kalau kita pergi ke arah itu, jemaah yang mulia ta'ala, maka keampunan Allah menanti kita. Itulah sebab kita mesti berulang-ulang untuk kita, mudah-mudahan kefahaman ni perlu diasah. Kefahaman tidak datang bergolek, ya mas sekalian. Kefahaman tidak datang dengan beramal banyak-banyak. Kadang-kadang beramal banyak-banyak tapi fahamnya tidak, akhirnya amalannya menjadi perkara yang boleh membuatkan dia lebih jauh selagi bulan. Membawa diri kepada rasa tentang kelebihan. Walhal kita hari ini dalam perjalanan menuju Allah dengan iktikad yang benar, setiap apa kelebihan yang ada kita tak merasa lebih pun. Setiap keburukan yang Allah takdirkan berlaku, kita tidak memburukkan pun. Kita kena faham dekat situ. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, itu natijah kepada kita pentingnya bertauhid, pentingnya kita bersendirikan iman yang benar, tepat dan jelas, agar kita beramal tidak berbelah bagi, hati tidak berbolak-balik, tidak ada orang kata apa, dalam keadaan kita perlukan sokongan dan sandaran manusia lagi, tidak. Manusia ni dia tak akan pedulikan pun keadaan kita, jangan. Manusia ni kalau harap pada manusia, perasaan dia pun bolak-balik. Tapi kalau kita berharap kepada Allah dengan iman, manusia yang beriman itu punya hati yang summastaqim, yang istiqamah. Yang istiqamah. Baik jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, bantu sebar-sebarkan lagi sahabat-sahabat semua, jemaah semua yang telah bersiaran di TT dan di FB. Kita akan terus masuk dalam majlis munajat umat kita insya-Allah. Majlis munajat umat kita insya-Allah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan berkat bacaan Al-Fatihah dengan 7 qiraat 14 riwayat ini, Allah kabulkan kita segala hajat kita insya-Allah. Khair. Baik, sementara itu dah, bantu sebarkan dulu ya, insya-Allah. Baik. Baik, insya-Allah kita mulakan mas sekalian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة ya Rabb, khususan kepada semua jemaah yang hadir pada malam ya Allah, kabulkan segala hajat kami, hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. Mudahkan ya Allah dalam segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan umat Islam di seluruh dunia, wa khususan fi Palestin, wa fi Gaza, wa fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, wa khususan fi Malaysia ya Allah. Jangan balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb. La hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bagi yang baru, selamat datang, alhamdulillah wa marhaban bikum. Yang terus istiqamah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya, kesannya, fadilatnya, dan sudah pasti ganjaran yang sebaik-baiknya dalam rupa bentuk pahala ni mas sekalian. Doa ni adalah ibadah. Tak boleh berdoa ia membawa kepada pahala beribadah. Dan sementara kita nak nunggu selesai apa saja hajat kita, kita telah pun beroleh pahala. Mudah-mudahan lagi kita dengan ada kaedah tawassul ni, yakinlah. Yakinlah. Bila kita ada kaedah dengan tawassul ni, ibarat booster lah. Dia ada booster. Dia ada booster. Dia pemudah cara. Dengan melalui kemuliaan Al-Fatihah.
kita menumpang kemuliaan Al-Fatihah ni jemaah sekalian, yang mana Al-Fatihah itu sendiri dengan nama doa, as-soal. Al-Fatihah sendiri dengan nama sifatnya itu doa. Al-Fatihah itu sendiri dengan sifat namanya adalah permintaan. Al-Fatihah itu sendiri dengan sifat namanya munajat. Jadi semua jemaah yang terus ikuti majlis munajat umat, malah yang berazam untuk menjadi sebahagian daripada skuad munajat umat, ianya mudah-mudahan jemaah sekalian Al-Fatihah itu memberikan satu impak kesan yang besar dalam hidup kita jemaah sekalian. Nah, semalam saya ada sentuhkan, saya minta jemaah sekalian doakan saya secara khusus insya-Allah atas usaha menuntut ilmu saya ni, dalam saya nak menghabiskan master saya insya-Allah tahun akhir ni, nak buat projek paper lagi, dan saya telah pun Allah Ta'ala takdirkan ditawarkan. Tawar ni informal lah, secara verbal, tapi walaupun secara verbal tetapi dah ada formality tu. Saya berhubung semalam saya berhubung dengan guru saya, dengan Dr. Zulfahmi. Beliau adalah dulu dekan di USAS, sekarang beliau dia ada di UUM, pengajian Islam di sana. Dah pindah ke sana, masih pakar dalam karya-karya tafsir dan orientalis. Dan ada satu perbincangan yang saya telah tanya kepada doktor. Saya tanya ada satu pendapat, saya tanya tentang Al-Fatihah tau. Dan doktor cakap menarik, katanya. Menarik, dan apa kata doktor, jadikan ini idea untuk buat PhD, buat dengan saya. Itu maksud informal dan secara verbal, tetapi kat situ telah ada formality juga. Jadi saya sangat-sangat berhajat agar idea ini dapat direalisasikan. Sebab dia melibatkan Fatihah yang sekalian. Masya Allah, ilham tu datang, dan saya bertanya kepada guru doktor, dan beliau sendiri menyambut dan mengatakan ini belum ada yang dia buat, dan dia akan jadi mekanisme yang besar untuk Al-Fatihah ni. Jadi saya rasa teruja sangat. Bukan sebab nak PhD tu, sebab idea tu. Sebab bila kita dalam level master dan PhD ni, kita akan meneroka ilmu. Kita akan orang kata dalam bahasanya adalah kita menjadi khadam kepada ilmu untuk kita berkhidmat kepada umat. Itu sebenarnya, bukan pergi pada jawatan. Mana ada jawatan tu silakan lah. Tapi yang saya nampak adalah bagaimana jadi khadam kepada ilmu dan yang kita pakai sehari-hari. Malah kat situ jemaah sekalian, Allahu Akbar. Bila dia macam ni jemaah sekalian, saya nak kongsikan, ya. Yang mana ikut saya tak nak ikut tu, jangan ikut-ikut. Tapi ikutlah dengan sebenar-benarnya. Dia merasakan tentang apa yang Al-Quran kata, Allah kata, kalamullah kan, dengan Al-Quran, yang bahawasanya Al-Fatihah ni Al-Qur'an terbesar. Al-Quran tu Al-Quran terbesar. Jemaah sekalian, jangan kita, orang kata apa, jangan kita hanya melihat sekadar sampingan. Tidak jemaah sekalian. Sebab itu khadam kepada ilmu kita ni nak berkhidmat. Kita nak rasa Al-Fatihah yang macam mana saya lalui, saya nak kongsikan supaya jemaah sekalian dapat merasakan. Seupanya kita hari ni duk baca Fatihah selalu, duk baca Al-Fatihah selalu, suara ada, bateri je habis. Suara ada, bateri habis. Itu pun kena betulkan, walaupun nampak simple kan. Suara ada, bateri habis. Yang mana selalu ikut akan tengok letakkan peletakan tu. Okey, baik. Jadi merasakan Al-Fatihah kita duk baca selalu dalam solat. Kita dah berapa lama solat jemaah sekalian? Tapi adakah kita merasakan
Al-Fatihah itu satu kurniaan yang besar. Adakah Al-Fatihah itu satu perbahasan yang mempengaruhi hidup kita? Nah ini dia. Jadi alhamdulillah yang saya teruja tu, Allah izinkan, Allah takdirkan bila saya lontarkan idea tu kepada Dr. Zulfahmi, idea Fatihah tu, dan Masya Allah, itu faham tak maksudnya? Setiap malam kita menajak umat, akhirnya Allah perkenankan mudah-mudahan Al-Fatihah ni untuk dibincangkan yang lebih detail. Dan ini semua bermula ketika, kalau nak kaitkan balik perjalanan kelahiran lah. Ni ibunda saya ingatkan kan, waktu nak lahir tu minta guru kepada ayahanda saya, Ustaz Abu Bakar Bila Majid Negara, mendoakan dengan Fatihah. 500 orang mendoakan dengan Fatihah. Jadi kemudian sehingga saat ini Allah amanahkan bawa Fatihah. Sebab tu jangan tengok saya lah, tengoklah amalan tu, Fatihah tu. Macam saya cakap Nah bagi tahunya besarnya nilai Fatihah tu. Kalau siapa yang Allah izinkan untuk dia melekat dengan Fatihah tu, bersyukurlah. Dia bukan benda murah, bukan benda mudah. Jadi bukan benda murah, bukan benda mudah. Jadi kalau kita, Allah lekatkan kita dengan Fatihah, sebagaimana solat itu dengan Fatihah, itu dalam solat. Kemudian luar habis pada solat, kita duk lekat pula dengan munajat Al-Fatihah. Ketahuilah bahawasanya sekalian, ia satu perkara yang sangat besar. Sangat besar. Hanya yang benar-benar merasainya saja. Hanya benar-benar merasainya saja akan menghargainya. Saya nak cakap tu, tetaplah istiqamah, jangan tengok saya, jangan orang kata dia ni siapa apa, jangan. Itu semua halangan untuk kita berhenti pada Fatihah ni. Saya sendiri pun, kita akan tengok diri kita juga. Contoh macam, ya Allah, iyalah kita ni serba kurang. Siapa? Kita ni manusia serba hina, serba kurang, pasti takkan sempurna. Tapi bila Allah izinkan kita untuk bawa sesuatu amalan itu yang membawa kepada perbahasan yang besar, bersyukurlah. Itu maksud saya, bersyukurlah. Kita boleh diberikan masa tak mengantuk ni sampai pukul 12.30 ni kan, masih lagi nak tunggu Al-Fatihah. So bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan di situ Allah bagi pula peluang untuk memperdalami tentang Al-Fatihah. Bersyukurlah. Sebab Al-Fatihah ni tidak diberi pada Muhammad sebelumnya ya. Hanya bagi Nabi SAW. Dalam 114 surah itu, hanya satu surah yang menjadi rukun dalam solat, surah Al-Fatihah. Kalau kita baca 113 surah yang lain, tetap tidak sah solat. Bila solat tidak sah, pahala tak terangkat. Yang memang besar ceritanya kan? Besar juga. Jadi mana-mana yang Allah pilih, yang semakin lama, betul ni, ini semakin lama lah, dalam konteks 5 tahun Allah takdirkan dengan Fatihah ni, duk amal baca. Saya ini hari Ahad, hari Khamis, Rabu ke Khamis, macam tu lah. Besok saya dah start untuk dengan Dr. Zul Fahmi. Mana kata dalam tempoh perjalanan ini, akhirnya Allah takdirkan untuk mendalami pula dengan Fatihah. Saya, ya Allah, ini satu benda yang luar biasa mas sekalian. Nantilah bila dah official, sebab tu saya minta mohon antum semua doakan agar master saya cepat selesai dengan jayanya, dan Allah mudahkan saya untuk sambung pula PhD. Dan Dr. Zul dah bagi tahu, insya-Allah saya usahakan untuk dapatkan geran pula tu. Saya tak tahu berapa kan geran tu, tapi dia offer dengan tajuk itu. Dia kata apa? Ini bagus tak Ustaz? InsyaAllah Ustaz boleh buat. Tak apa, saya usahakan untuk dapatkan geran. Cakap Masya Allah, Allahu Akbar. Padahal saya nak tanya je, nak minta pendapat, boleh tak? Boleh tak? Silahkan sekejap dia nak belajar tu lah. Tapi adalah juga saya kongsikan, saya belajar, tempoh belajar. Ini pun nanti saya nak kongsikan macam mana dengan kesibukan sebagai
mengajar, belajar sebagai suami, sebagai anak, yang banyak isteri, yang banyak anak, masih belajar. Itu pun nanti saya nak kongsikan juga supaya menjadi inspirasi, macam mana panduan untuk anak-anak yang tengah nak belajar tu. Kat mana kata kunci. Kalau tengok result tu, Allah Akbar, Allah bagilah, Allah bagi mas sekalian. Tapi kalau tengok nak belajar tu, ya Allah. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Kalau tanya mak saya, tanya orang sekeliling saya, zaujah saya, dia pun tak nampak time bila saya belajar. Adalah biasanya tu kan, besok nak exam barulah sekarang nampak beria kan. Tapi tak adalah sampai terhalang itu ini. Makna kata Allah mudahkan ya mas sekalian. Allah permudahkan. Masya Allah. Kalau ikut kami memang susah. Itu belum cerita lagi dengan guru-guru, dengan Dr. Syukri, dengan di Ketua Bahagian Pasca Dr. Masyitah. Banyak bantu mas sekalian. Saya cakap Masya Allah, memang betul lah Allah Ta'ala itu bila dia memilih kita kan, mas sekalian, dengan serba kekurangan ni, Allah Akbar, tabarakallah, memang Allah bantu lah. Sebab tu yakin berkat daripada kita duk ramal Al-Fatihah ni. Sama juga antum semua dapat tempias. Sebab kalau atas saya seorang-seorang ni pun mungkin saya takkan baca Al-Fatihah setiap malam. Tapi kerana kita secara berjemaah, kita sama-sama duduk, ada semangat, ada orang kata give and take tu ada. Kita saling bergandingan. Kalau tiba-tiba saya nak baca seorang pun mesti ialah secara jujurnya mungkin tak. Tapi kerana kalau antum nak baca sendiri pun memang tahu jugalah. Jadi kita ni saling ada connection, saling ada terhubung. Mudah-mudahan apa yang saya lalui itu masuk, menyerap juga dekat antum semua, dekat jemaah semua. Patutnya bukan perkara yang main-main. Dan bila sambung belajar ni, kena cerita lah belajar ni kan, walaupun tak nampak je. Baru nampak jam belajar, tak adalah tiba-tiba nanti saya dah ada master. Tak ada lah. Saya kena kongsilah kan perjalanan tu, barulah nampak belajar tu. Saya kena kongsikan macam mana exam saya, macam mana subjek saya kena ambil 11 subjek mas sekalian. 11 subjek tu Muhammad. 11 subjek. Masya Allah, result pun Alhamdulillah Allah bagi mas sekalian. Luar biasa lah. Saya pun tak expect lah Allah bagi macam tu. Sebab tu kita letakkan hidup kita itu pada khidmat agama, khidmat keluarga. Allah bantu. Dalam 11 subjek tu, master, siapa yang student master dalam ni, dia punya markah lulu 60% tau. 60. Dia bukan 50, 60. Tinggi. Dalam 11 subjek 8, 9, 10, 11, 8 5, 6, 2, 8A lah. 8A semua subjek aku ni 8, Allah bagi ni, saya cerita ni. Nanti saya kongsi lah cara dia, ada kaedah dia. 8A, 2 4 flat, 6 A minus, 3 B plus. Okey lah. Kita, saya tengok, Allah bagi kan luar biasa ni. Dengan Dr. Zul ni, dengan Dr. Zul, subjek saya dengan dia subjek orientalis dengan karya tafsir. Yang terbaru ni orientalis dalam pengajian Islam, dan orientalis dalam Quran. Sejarah orientalis tu Allah bagi, dia dapat 4 flat A. Saya cakap itu subjek sejarah. Saya cakap ya Allah, Allah kalau bagi ni luar biasa lah mas sekalian. Akhirnya benda tu menjadi satu dorongan untuk kita semangat. Makna kata bila Allah Ta'ala berkehendak atas satu perkara tu, Allah akan lorongkan. Dan saya pun tak ada nak kerja ke apa ke, memang tak pun. Kerja kita dah ada kerja dah pun, kerja dengan Allah, sama khidmat dengan umat. Tu. Jadi gitu. Jadi pasal Al-Fatihah ni pasal Al-Fatihah ni, so berikan perhatian. Saya tumpukan ini lah. Ini amalan saya amalan ni bukan rahsia pula. Amalan ni kan amalan Fatihah, apa rahsianya? Tak ada rahsia apa-apa pun. Dia baca bacaan yang jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi saya harap cuma sekalian tumpukan. Jangan jadi ni pun satu kan. Kadang-kadang kita nak cari ilmu tapi jadi
ilmu hunters, kuliah hunters, amal hunters. Jadi hunters lah. Excellent tu tak, alhamdulillah tu lah. Orang kata kalau mana kata Ngahmun kan, dulu kata ustaz ni background architecture ni belajar apa dia ni, contoh dia tak kerti kan, bagi betul. Tapi itu bukti. Bila kata jangan orang kata background architecture, tapi kita Allah takdirkan saya sekolah agama, kita background architecture. Ini semua aturan Allah dan aturan daripada pemerintah juga. Dia pun nak ulama umarok gabung. Okay. Bila kita sambung usuluddin, subjek semuanya hardcore punya, master. Baguslah ada jenis exam oriented, exam sebab kalau 100% tesis, kat situ mungkinlah kita ada ceritanya kan, tesis kan. Tapi kalau exam tak boleh buat apa, kita kena attend, kita kena jawab sendiri, kita tengok level dia faham macam mana. Masya Allah, tabarakallah, betul tadi. Subjek yang tasawuf, lepas tu masalah hadis contemporary, lepas tu masalah akidah contemporary. Tulis itu subjek dakwah semua, tentang tafsir, tentang akidah susah lah. Yang saya mengajar dengan tauhid B+, 3 B+, 8 dan lain semua A dengan A, 4 flat. Saya kata Masya Allah. Maka Allah tunjukkan kekuasaan tu. Dan menyebabkan, atau ceritanya, bila Allah cemerlangkan, Allah elokkan result ni, maka dapat tawaran. Dr. Zulfahmi tu kenal saya. Dan dia tawarkan, Ustaz, buat PhD dengan saya. Dia tawarkan, Ustaz, buat PhD dengan saya. Al-Fatihah tau. Saya tekankan Al-Fatihah ni. Dan beliau kata, saya akan usahakan dapatkan grant. Besok start saya akan ada session dengan Dr. Zulfahmi. Ni master tak habis lagi ni. Ini master tak habis lagi ni. Besok saya dah start session dengan Dr. Zul. Pukul 3 PM. Dr. Zul kat utara UUM. Tapi kita buat Google Meet lah. Call. Tengok apa step kita nak start. Tu. Jadi ini satu bagi saya, ini saya peribadi lah. Saya peribadi dengan munajat umat yang kita duk jaga ni, Allah bagi lagi jaga dengan ilmu. Faham tuan sekalian kita kan setiap malam ni munajat umat ni. Orang yang keluar masuk lantak lah, tu tak peduli. Ni yang confident. Tak naklah yang ikut ni, ikut membuta tulis, saya tak nak. Saya tak nak ikut dan ikut sahabat tu untuk apa? Saya pun tak nak macam itu. Jadi caranya Allah nak angkat supaya antum semua ni tidak digelarkan sebagai ikut membuta tuli. Maka Allah Ta'ala takdirkan saya untuk mendalami Al-Fatihah ni. Maknanya kalau doktorate tu nanti dalam Al-Fatihah tau. Tajuk ni saya tak bagi lagi sebab PNC. Tapi tentang Al-Fatihah. Supaya nanti bila ikut tu, tak adalah ikut buta-buta. Kan biasalah orang yang jenis yang agak cakap kan payah juga kan, tapi tak apalah. Yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah tu. Kadang-kadang dia terhijab, apa benda lah ikut ustaz ni. Apa benda, siapa dia. Suka nak query, suka nak suspicious. Siapa dia ni? Dia siapa ni? Nampak tidak? Saya ikut je tak faham pun qiraat, tak apa. Untuk bacaan ini bukan untuk faham, ini untuk amal. Yang fahamnya saya pun bagi faham. Kalau untuk beramal sendiri dia kena faham, sebab tu kena belajar, kena ambil ilmu qiraat. Tapi untuk beramal, faham melalui siapa yang bagi amalan. Macam tu saya melalui saya, tu saya fahamkan. Itu tak apa. Kalau nak beramal sendiri tu kena faham, kena belajar qiraat sendiri, kena cari guru belajar qiraat. Tuan Guru Datuk Salahuddin Omar Qari dah cakap kat saya dah, hantar dah boleh mengajar dah. Saya pula tak boleh, susah. Bukannya kita ngapa pun susah, tapi ialah seorang guru ni dia begitu optimis dengan anak murid dia. Sebab apa? Sebab dia nak dapat pahala jariah juga. Itu guru yang bagus. Guru yang bagus ni dia cepat nak jadikan anak murid dia guru juga. Macam Dr. Syukri, Tuan Guru Dr. Syukri, dan beliau sangat iktiraf. Dia siap bagi surat acknowledgement je masing-masing, surat mengesahkan, ibarat surat sanad lah, tapi secara akademik lah. Saya nanti pergi interview, surat daripada Ketua Jabatan Usuluddin mengesahkan saya ni anak murid dia, bahawa beliau sekian, pergi ilmu dia ni sahih.
desain. Bisiril Fatihah katanya, bi barakatillah. Masya-Allah. Dia dah dapat, saya dah dapat surat tu. Saya menumpang berkat lah. Ni atas ilmu ni saya cerita pasal guru, tapi sebab guru sudah pasti tidak boleh lari pada seorang ibu dan seorang ayah. Itu pemula lah. Itu tak dapat nafi lah. Jadi pemula daripada seorang ibu dan ayah ni, maka akhirnya jalan itu bertemu dengan guru. Jadi itu kabarannya. Jadi nanti saya akan update dari masa semasa supaya antum semua pun dapat merasai jernih perjalanan ilmu saya lah, belajar. Ustaz, macam mana ya bila bercakap dengan orang bercakap dengan kata-kata yang sombong? Orang yang kata-kata berhadapan dengan orang cakap sombong ni, dia bahasa mudah. Bila dia meninggi ni, bila dia meninggi, dia ada dua. Ini ada dua strategi. Strategi pertama, bagaimana tengok Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang kena minta Allah Ta'ala bantu untuk kita bercakap dengan hikmah. Kita kena ada ilmu untuk berhadapan dengan orang sombong. Ilmu hikmah dalam berkata-kata. Bagaimana bercakap dengan kita tidak boleh sombong dengan sombong, tak boleh. Kotor dengan kotor tak jadi apa-apa. Orang yang sombong, orang yang meninggi tetapi kosong. Tapi orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang sombong. Ingat. Jadi kita kena duduk pada golongan yang ditinggikan Allah sebab ilmu tu. Itu susah sikit. Tapi itulah kaedahnya. Kita kena duduk pada dasar kita ni lebih tinggi daripada orang sombong. Orang sombong ni dia cuba meninggi, tapi dia kosong. Ingat orang sombong dia cuba meninggi tapi dia kosong. Dia cuba merendah tapi dia yang paling bawah. Ingat? Okey. Dalam bab biarlah ni kita tak boleh kata biar. Sebab di situlah kita kena ada peranan sebagai kebenaran. Cuma kita kena ada kaedah. Kaedahnya saya kata tadi, kalau kita biarkan orang sombong ni bermaharajalela, kita berdiam saja, ibarat orang berilmu mengunci mulutnya, ibarat syaitan yang buta. Jangan main-main. Sebab tu orang berilmu kena bercakap juga. Kena bercakap. Orang jahil, orang sombong, orang yang tak ada panduan, berkata-kata ke depan, cerita tentang pengalaman, cerita sombong, orang sombong. Bercakap, pengalaman saya dah kahwin sekian-sekian, saya ada. Orang sombong ni dia akan merendahkan orang. Dia akan bercakap, kau anak berapa orang? Diam. Kau anak begini, dia mula. Sebab itu tadi yang pertama tadi, ya, kena berdebat, kena berujak. Nak tak nak memang betul-betul Tuan Zahari. Cuma kita kena minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang hikmah. Allah maftah alaina. Orang yang berilmu, dia kena, orang berilmu dia akan lebih tinggi. Cuma nak dapatkan tinggi itulah kita kena jadi orang berilmu dan berhikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat para anbiya berhadapan dengan golongan yang sombong ni. Allah tak biarkan para anbiya, para nabi, rasul kosong. Maksudnya apa? Mereka ada satu kelebihan yang Allah bagi. Contoh mukjizat, izzah. Izzah. Jadi kita masuk kata apa? Betul, tengok dulu dengarkan. Masuk kata kita jemaah sekalian. Kita orang yang insya-Allah kita cuba duduk dalam jalan yang benar, kita nak berusaha nak berubah diri. Kita tidak boleh biarkan diri kita ni merendah sampai ke sudah. Biar tak ada improvement. Mengalah, biarlah, tak boleh. Makna kata kita kena ada satu kelebihan tapi tak merasa lebih. Kita kena minta Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kelebihan. Itu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Memang Allah bagi kelebihan kepada orang beriman, orang Islam. Sebagai contoh. Ni saya nak cerita secara kelebihan. Katalah orang cerita pasal kahwin. Saya pergi ceramah, cerita saya sikit lah. Ni saya cerita supaya nampak macam mana kaedah.
Allah bagi pertama tentang ilmu hikmah tu, Allah bagi, itu caranya nanti kita cerita lain pula. Kaedah ada cara pula tu. Antaranya khidmat. Khidmat dengan mak ayah. Tu antaranya. Okay, yang kedua, Allah akan lebihkan kita. Contoh. Ada orang dia tengok saya kan. Macam tu, muda lagi. Saya cakap, depa ni orang sombong dia akan tengok muda lagi, pengalaman banyak mana. Dalam dia bercakap macam tu, apa performan dia? Dia bercakap, kita perform. Allah lebihkan contoh isteri. Saya banyak jumpa dah. Bila kita lebih, Allah lebihkan isteri, lebihkan anak. Jadi orang yang ni, hang kau baru seorang isteri, hang jangan lebih-lebih. Sembang kadang, macam gajah boleh tumbang. So, isteri baru seorang, terdiam. Diam. Allah buat. Memang kena ada lebih. Allah lebihkan ni mas sekalian. Lebihkan macam contoh perjalanan ilmu ni. Dalam diam tak diam, Allah buatkan kita sambung lebih. Ada buat master. Dalam diam tak diam, Allah buat PhD. Dalam diam tak diam. Itu semuanya untuk protect agama sebenarnya. Islam ni dia tidak pergi duduk dengan keadaan tak apalah. Biarlah orang kata Islam ni, biarlah orang cerca, biarlah. Itu kata Buya Hamka, kalau kita diam saat agama kita dihina, lebih baik kapankan diri tu. Jadi caranya, berhadapan dengan orang yang sombong, orang merendah ni, kita kena minta Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah kelebihan supaya dia tak terkata. Kalau dia nak kata juga, sebab dia dah give up, akhirnya dia condemn kita sebab dia dah kalah. Dia faham je mas sekalian Jangan kita mengalah awal. Mula-mula dah kalah dah. Sebab tu kita kena minta ke Allah, ya Allah bagilah kelebihan untuk agamamu. Nampak? Niat kena betul. Bukan untuk kita merasa lebih. Ada lebih. Orang sombong biasa dah, orang sombong kan, dia rasa dia lebih. Kemudian dia lebih-lebih, padahal tak ada lebih pun. Tak ada apa pun, tinggal kosong. Dia kena macam tadi tuan Zahri kata, berdebat berhujah. Memang kita kena lebih tinggi. Ayahanda saya kata, Ustaz Ahmad, saya lupa dah nanti tanya balik ayahanda. Dia kata apa? Tunggu dia. Tunggu siapa? Ustaz mana? Nanti saya tanya ayah. Dia kata kalau orang tu rasa dia cakap tinggi, kita kena lebih tinggi pada dia. Tengok macam mana Nabi Sulaiman AS dengan Ratu Balqis. Ikutkan Ratu Balqis tu dengan tentera dia, tak ada siapa boleh lawan. Tiba berdepan dengan Nabi Sulaiman lagi tinggi. Nampak tidak? Nabi Muhammad SAW, walaupun orang cuba nak pandang rendah dengan Nabi SAW, pandang lekeh konon-konon, tapi Nabi lagi tinggi daripada mereka. Mereka cuba nak merendahkan. Sebab tu kita kena jadi permata. Walaupun mereka cuba jadikan kita macam kaca dan campak dalam tong sampah, tapi tetap permata. Yang masalahnya kita kaca. Itu masalah. Jadi masuk kata kesimpulan, nak berhadapan dengan orang sombong, kita kena minta Allah Ta'ala hikmah bercakap, dan kita kena perform. Itu bahasanya. Kita kena duduk pada manhaj Islam yang nakkan advance. Islam sentiasa mendidik umatnya, bukan mudah-mudah untuk dipandang rendah. Kita ada maruah, kita bertuhankan Allah yang Maha Esa. Jika jangan mudah-mudah nak merendahkan orang yang ada Allah ni, melainkan kita rasa lemah kerana kita, yelah saya ni serumah je, saya ni tu je, baca Fatihah je. Kita sendiri yang merendahkan agama Islam. Tak boleh mas sekalian. Sebab tu antara kesan pengajar hakikat kehidupan ni, mudah-mudahan mas sekalian, mudah-mudahan lah, ni apa sumbangan saya cuba insya-Allah kurang-kurang terkesan lah. Rasa aku ada iman, aku ada Islam lah, kenapa kita nak merendah pula? Aku ada Allah lah, kenapa kita nak rasa kecil pula? Dia kena macam tu je mas sekalian. Biar kita kembali merasai, macam tadi perbincangan kita rasa tak Al-Fatihah tu satu anugerah yang hebat. Sebelum orang nak pandang rendah kat kita pandang apa pada diri kita? Orang akan pandang rendah dengan pandangan dia pandang kita suka hati dia je. Lagi kalau dia tak puas hati dengan kita, dia akan cakap benda yang buruk pasal kita, kan?
Tapi kalau kita tak prepare untuk jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalau kita tak persiapkan diri untuk jadi umat yang terbaik, kalau kita tak persiapkan diri untuk jadi buat satu perkara yang ayyukum ahsanu amala, yang terbaik, so macam mana kita nak pastikan di saat orang merendahkan kita, kita tidak jadi rendah? Itu mesti kita ada action. Kita boleh tengok nanti jemaah sekalian dalam bab perang banyak perkara. Nanti kita akan bincangkan juga. Bagus soalan tadi. Macam mana berapa orang cuba pandang rendah. Jangan kita dulu merendah diri tak kesudah. Merendah tu kerana Allah, bukan kerana yalah saya tak ada apa, saya ni si rumah aje. Saya curi saya ini, yalah nak sambung belajar tak dapat ustaz. Saya ni takat SPM je lah. SPM pun hilang entah mana lah ustaz. Yelah saya ni tak sempat nak sambung pula. Ya Allah, saya tak cakap pun contoh, tak ada kata pun mengambil master ni mulia ke PhD mulia, tak. Saya cakap contoh kan, kita jangan cepat merendah dengan benda. Itu penting pula belajar hakikat kehidupan, hakikat dunia dan seisinya. Itu cara dia. Memang sebenarnya itu nak berapa orang yang sombong ni. Orang sombong ni macam itu, suka merendah-rendahkan. Jadi kita yang duduk dalam perjalanan menuju pada Allah, jangan semena mudah untuk direndah-rendahkan, kerana kita ada maruah, kita ada Allah. Cuma kita kena ada kefahaman, faham yang sebenar. Jangan sesekali mengukur diri dengan dunia. Ya, jangan rasa pernah hina ketiadaan dunia. Jangan pernah rasa mulia dengan keberadaannya. Allah alam. Baik mas sekalian, itu saja. InsyaAllah kita sambung lain. Satu dah, panjang pula, terpanjang pula. Patutnya 2.5 kita berhenti dah. Allah alam, itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus punya rasa perjalanan untuk membina yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hubungan kita ni, semakin kita kuat keyakinan kita pada Allah, semakin orang susah untuk merendahkan kita. Walaupun dia try hard untuk rendahkan, tapi kalau kita ada satu relationship yang bagus dengan Allah, maka kita akan tidak mudah-mudah direndahkan. Ingat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang menaikkan kerajaan, menjatuhkan. Allah Ta'ala yang memuliakan dan yang menghinakan. Jadi kita jangan cepat-cepat nak rasa mulia dengan kita, jangan cepat-cepat nak rasa hina dengan orang. Kita rasa mulia dengan Allah, hina juga di sisi Allah. Wallahu alam. Itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.